Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Alisha, pengacara anda untuk rancangan khas TVPZ. Kali ini kami membawakan rancangan khas dengan kota buku. Bersama saya sekarang ialah tetamu istimewa dari syarikat Kota Buku, iaitu Encik Muhammad Iqmal Jamaluddin serta dua orang murid hebat dari SK Sungai Karang, Nurul, Ketua Perpustakaan SK Sungai Karang, dan Adam, salah seorang murid penerima manfaat daripada sumbangan Kota Buku. Apa khabar Encik Muhammad Iqmal? Baik, Alhamdulillah. Apa khabar Nurul? Apa khabar Adam? Saya sihat juga. Saya sangat teruja hari ini. Bagus, semua nampak bersemangat. Hari ini kita nak bual-bual santai tentang projek sumbangan Kota Buku dan juga pengalaman menarik warga SK Sungai Karang selepas menerima sumbangan tersebut. Baiklah, kita mulakan dengan soalan pertama. Encik Iqmal, mungkin ramai yang tertanya-tanya, apakah sebenarnya Kota Buku dan apa peranan syarikat ini? Boleh, terima kasih kepada adik pengacara, host kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Saya mengalu-alukan kebersamaan Cik Rashdan, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Pahang yang turut serta dalam sesi podcast pada hari ini. Saya Iqmal Jamaluddin, mewakili Perbadanan Kota Buku. Seperti soalan tadi, nak kenal apakah itu Kota Buku, siapa Kota Buku, di mana Kota Buku, mengapa Kota Buku, bagaimana Kota Buku beroperasi. Mudah untuk kita faham. Pertama, Kota Buku merupakan agensi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana fokus utama kita adalah menggerakkan aktiviti perbukuan di samping menyokong sistem pendidikan negara melalui pembekalan buku-buku yang berkualiti dan terkini. Asas kita untuk membangunkan industri buku negara dalam masa yang sama untuk kita pastikan akses dan demokrasi akses perbukuan di semua sekolah seluruh Malaysia itu kita dapat berikan dalam keadaan yang saksama. Apakah maksud akses demokrasi buku yang saksama? Maksudnya adalah apa yang kita nak pelajar-pelajar, contohnya di SK Sungai Karang ini, boleh akses kepada apa jua bahan bacaan yang boleh dibaca oleh pelajar-pelajar di bandar contohnya. Termasuklah kalau di pedalaman Sabah, Sarawak, kita nak mereka juga boleh dapat akses kepada buku-buku yang berkualiti dan terkini. Itulah sedikit sebanyak tentang Kota Buku. Mungkin kalau Cik Rashdan nak tambah untuk pengenalan, silakan. Okey, kita menghargai dengan sumbangan yang dijayakan oleh Perbadanan Kota Buku, kerana kita sedia maklum Kota Buku banyak membantu dalam inisiatif kepada pembekalan bahan bacaan, begitu juga dengan pembekalan akhbar ke sekolah-sekolah, dan sumber-sumber ini membantu menjayakan dan melengkapkan dengan teratur dan terancang supaya semua menerima akses yang sama rata seperti mana yang dinyatakan tadi, tak kira sama ada sekolah itu di bandar dan luar bandar. Dan komitmen kerjasama daripada Kota Buku ini kita sangat hargai dan banyak membantu kami di peringkat Kementerian Pendidikan dan juga sekolah yang terutamanya di Negeri Pahang inilah. Menarik. Jadi bagaimana SK Sungai Karang boleh terpilih untuk mendapat sumbangan dari Kota Buku ini? Soal pemilihan bagi projek Mini Kota Buku, mungkin kalau boleh saya brief sedikit lah. Projek Mini Kota Buku ini apa? Projek Mini Kota Buku ini secara asasnya adalah inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia untuk kita menaik taraf fasiliti perpustakaan dan juga pembacaan di peringkat sekolah. Termasuklah kita menaik taraf pembekalan perabot baharu, kita berikan buku-buku yang terkini berkualiti kepada sekolah dan juga akses kepada bahan bacaan digital dan juga berteknologi terkini. Kalau nak tanya macam mana SK Sungai Karang terpilih, jawapan yang paling mudah adalah kerana SK Sungai Karang adalah antara sekolah yang terbaik. Kedua, kita menilai dari sudut komitmen sekolahnya, gurunya, pelajarnya, sokongan ibu bapanya, PIBG-nya untuk sama-sama menggerakkan, menjayakan inisiatif meningkatkan budaya membaca dalam kalangan pelajar. Pertama, komitmen. Kedua, kita juga nilai kepada kondisi keadaan pusat sumber yang memerlukan.
Yang paling penting komitmen, penglibatan, bagaimana keterlibatan ibu bapa untuk menjayakan. Dan kalau kita lihat hari ini pun kita dapat dengar dan dapat lihat bagaimana penglibatan aktif daripada ibu bapa yang turut sama-sama untuk memberikan yang terbaik kepada pelajar-pelajar dan murid-murid ke arah meningkatkan budaya dan juga amalan membaca pelajar. Itulah sebabnya SK Sungai Karang terpilih. Di samping SK Sungai Karang ni ada murid-murid yang cantik-cantik, bijak-bijak seperti pengacara dan hos kita pada hari ini. Terima kasih. Wah, tahniah SK Sungai Karang. Nurul, sebagai ketua perpustakaan, pasti Nurul tahu sedikit sebanyak tentang usaha sekolah. Boleh kongsikan macam mana sekolah berusaha sampai terpilih oleh Kota Buku? Ya, betul Alisha. Ketika sekolah kita terpilih, saya berada di kelas tahun 5. Saya lihat beberapa pustakawan sekolah dan guru kami berusaha dalam merebut peluang tajaan yang diberikan. Mereka telah membuat video berdurasi kurang 5 minit untuk melaporkan keadaan pusat sumber ketika itu dan menghantarnya kepada pihak Kota Buku. Sehingga kini video tersebut ada di saluran YouTube sekolah kami. Berpihak kepada sekolah kami. Hebatlah Nurul dengan warga sekolah. Adam, bila tahu sekolah awak terpilih untuk dapat sumbangan ini, apakah perasaan Adam masa itu? Perasaan saya tidak sabar nak melihat barangan apa yang nak dapat. Dan waktu cikgu umumkan berita tu, satu sekolah bersorak. Jadi, kami bangga kerana pihak luar memberi sumbangan kepada sekolah kami. Wah, seronok dengan perasaan tu, Adam. Baiklah, hari ini Kota Buku datang sendiri ke SK Sungai Karang. Encik Iqbal, boleh Encik kongsikan sedikit tentang tujuan lawatan ini? Terima kasih Alisha. Tujuan lawatan ini sebenarnya hari ini kita adakan majlis perasmian projek mini Kota Buku di Sungai Karang, SK Sungai Karang yang dirasmikan oleh Tuan Ketua Penolong Pengarah, Tuan Rashdan. Sebentar tadi baru sahaja berlangsung sesi perasmian. Pastinya tujuan adalah untuk kita meraihkanlah kejayaan kerja buat daripada pihak sekolah, kerjasama SSTP, JPN dan semua pihak yang terlibat untuk menjayakan projek ini. Untuk kita sama-sama membuktikan kepada semua pihak bahawa dengan komitmen yang ada kita boleh merealisasikan projek ini. Dalam masa yang sama ini mungkin boleh jadi salah satu daripada titik permulaan untuk kita teruskan kelangsungan kejayaan projek ini. Macam mana kita nak teruskan? Apa yang kita boleh buat adalah contohnya Alisha, Adam dan juga adik Atira boleh untuk giatkan lagi inisiatif untuk membaca buku, rancakkan lagi amalan membaca dan jadikan budaya membaca itu bukan sekadar di library pusat sumber semata-mata, boleh membaca di mana-mana jua. Hatta selepas pulang ke rumah pun boleh untuk teruskan budaya membaca. Seperti yang Cik Rashdan maklumkan, membaca itu jambatan ilmu. Untuk berjaya kita kena membaca. Mungkin saya boleh panjangkan juga pada Cik Rashdan tujuan kita adakan sesi pada hari ini. Okey, selain daripada kita mengadakan sesi majlis perasmian, kita juga nak lihat kepada tahap keberkesanan program yang kita laksanakan, yang mana alhamdulillah kita tengok kerjasama seperti yang nyatakan tadi di pihak sekolah, juga komuniti daripada PIBG yang dapat kita tengok disebar luaskan, bukan saja di di mini Kota Buku ini saja, malah disebar luas kepada bilik-bilik darjah yang lain. Dan di peringkat SSTP dan juga pejabat pendidikan daerah, kita juga menyahut cabaran untuk mengaktifkan lagi menyebar luaskan lagi
perluasan kepada program yang ada. InsyaAllah kita akan gerakkan dengan beberapa aktiviti galakan baca yang sesuai agar pemekasaan bacaan murid itu dapat mencapai tahap yang lebih baik, terutama wakil-wakil daripada sekolah ini menyertai beberapa program yang dianjurkan oleh pihak kementerian lah. Kita nak dedahkan beberapa program dalam bentuk karya muda, aktiviti membaca dan juga lain-lain program yang berkaitan agar dia diserapkan lagi lah manfaatkan daripada apa yang sekolah terima ini agar dapat diperluaskan, insyaAllah. Terima kasih atas perkongsian tersebut. Nurul, sebagai ketua perpustakaan, boleh kongsi sedikit tentang sumbangan yang sekolah dapat? Yang pihak sekolah dapat seperti Smart TV, AR pelajaran. Smart TV kita boleh menggunakan untuk belajar. Guru boleh menggunakan TV itu dengan menggunakan iPad dan laptop. Set AR pula digunakan untuk pelajaran interaktif sesuai untuk mata pelajaran sains dan bahasa Inggeris. Kod bacaan juga disediakan ditempatkan di kawasan sekolah. Jadi kita boleh membaca buku di luar perpustakaan. Terima kasih Nurul. Seterusnya Adam, macam mana pengalaman Adam sendiri gunakan kemudahan ini? Pengalaman saya, masa tu cikgu saya ramai yang guna Smart TV untuk ajar murid-muridnya dengan lebih seronok. Maknanya guru saya menggunakan laptop dan atau tablet. Mereka menyambungkan wayar HDMI untuk laptop. Dan tablet tu seperti papan putih kerana cikgu saya boleh menulis. Seterusnya, kami mendapat bahan bacaan baru yang ramai murid gunakannya untuk membaca. Dan akhir sekali, yang paling saya suka, World Map of Land Animal. Kita boleh bermain 3D AR Visual Park melalui 4 tablet yang disediakan. Jadi itu je. Kalau boleh saya tambah sikit Alisha, boleh? Untuk kita lebih jelas, projek Mini Kota Buku ni kita adaptasikan 7 elemen pelaksanaan. Seperti apa yang Adik Atira maklumkan, Adik Adam maklumkan, kita ada 7 elemen. Elemen pertama, kita transformasi fasiliti pusat sumber, kita bagi perabot baru, rak baru, sofa baru. Elemen kedua adalah sudut bacaan kelas, yang mana kita adakan satu sudut di setiap kelas dengan kerjasama PIBG. Yang ketiga, kita juga sediakan pot bacaan yang kita letakkan di aras bawah kalau di sekolah ini di hadapan berdekatan dengan dewan terbuka tadi. Untuk kita bagi mesej bahawa untuk membaca boleh sahaja buat di mana-mana. Kita boleh membaca di mana-mana. Elemen keempat, seperti yang Adik Atira maklumkan, kita ada bekalkan Smart TV. Boleh akses kepada edutainment video, konten-konten pendidikan dan juga boleh untuk dijadikan sebagai alat bantuan mengajar digital dalam proses PDP. Dan elemen yang kelima, kita juga ada bekalkan kepada sudut interaktif dan digital yang macam Adik Adam suka tadi tu, World Map of Land Animal, yang mana kita interaksikan teknologi 3D AR. Kalau kita biasa tengok yang spek mata VR tu, kita convertkan dalam visual AR. Jadilah dia pop up 3D, gambar haiwan bergerak dan sebagainya. Di samping itu, kita juga bekalkan kepada sekolah RM20,000 dalam bentuk e-store kredit untuk beli buku-buku baru. Macam Adik Adam kata tadi, banyak buku-buku baru kita dapat. Adik Adam dah suka membaca. Sebab kita bagi buku-buku, kita bagi ruang kepada sekolah untuk membeli dan memilih buku yang berkualiti. Di samping elemen yang ketujuh yang terakhir adalah kita memberikan sedikit seed fund lah, sumbangan dana kepada kelab nilam sekolah untuk menggerakkan aktiviti pembacaan,
dan sebab fasiliti semua kita dah upgrade ni. Sekolah sambut dengan melaksanakan aktiviti-aktiviti membaca dengan Adam, dengan Atirah, dengan Alisha dan semua murid-murid. Sungai Karang menerima banyak perabot. Jadi sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada SK Sungai Karang. Sekarang kita masuk ke segmen keempat, harapan. Saya nak tanya Encik Akmal, apa harapan Kota Buku terhadap sumbangan yang diberikan ini? Terima kasih Alisha. Harapan kita, harapan Perbadanan Kota Buku, pertama kita nak projek ini disambut dengan baik. Diteruskan sinar kejayaan projek ini secara berterusan di masa hadapan, tidak terhenti setakat perasmian ini, perlu digunakan, diadaptasi, diintegrasi dalam proses pendidikan dan pengajaran, perlu untuk diimplementasikan sebaiknya. Yang paling penting asasnya untuk kita rancakkan budaya membaca murid-murid. Rancakkan, kita nak Alisha nanti terus minat membaca, membaca banyak buku. Adam nanti mungkin setahun berapa buku yang dah dibaca. Kita nak, itulah impak-impak yang boleh kita nampak, kesan dalam jangka masa yang panjang untuk pembacaan. Dan saya pasti Cik Rashdan lebih besar harapannya dari pihak SSTP. Mungkin silakan. Okay, di peringkat SSTP, Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, kami berharap agar peningkatan kadar bacaan, bahan pembacaan oleh pelajar-pelajar ini terus meningkat dan mencapai kepada tahap kadar bacaan kebangsaan. Kerana konsep yang telah diterapkan ini bukan sahaja asas perpustakaan tetapi telah mendigitalkan pusat sumber melalui mini Kota Buku ini. Jadi apa yang kita lihat sekarang ini, pembacaan itu bukan sahaja pada membaca buku tetapi bahan-bahan bacaan yang lain. Jadi konsep-konsep penggunaan pendigitalan itu sendiri membantu pelajar mencari bahan bacaan dalam pelbagai bentuk. Dan kita harap proses mendokumentasikan bahan bacaan ini diteruskan dengan menggunakan aplikasi AINS dan juga bahan bacaan, bahan buku rekod yang telah disediakan oleh pihak sekolah, agar matlamat utama kita iaitu menggalakkan pelajar mencapai kadar pembacaan yang lebih baik dan meningkatlah. Dan di situ kita sedia maklum bahawa membaca itu adalah satu memberi manfaat yang sangat baik kepada pelajar dan kita harap benda ini diteruskan. Terbaik. Nurul, sebagai Ketua Perpustakaan, apa harapan Nurul? Saya berharap ramai murid-murid datang ke perpustakaan untuk membaca buku dan selebihnya. Dan saya nak ajak kawan-kawan datang ke perpustakaan dan menjaga bahan sumbangan yang telah diberi. Bagus. Adam, harapan terakhir daripada kamu? Harapan saya lepas ni semoga kawan-kawan saya ramai lagi pergi ke pusat sumber untuk membaca buku dan melakukan aktiviti yang saya katakan tadi. Dan saya harap pihak Kota Buku dapat lagi sumbang kepada sekolah kami. Baiklah, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Ada tak apa-apa ucapan daripada Encik sekaligus membuat ulasan tentang harapan yang disampaikan sebentar tadi? Okey, terima kasih Alisha. Sebagai penutup, seperti yang kita dah maklumkan tadi, bersalah harapan kita agar matlamat utama projek ini dapat kita capai. Seperti yang kita sedia maklum, idea asal projek ini juga dicetuskan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan Puan Fadlina binti Siddiq sendiri, dengan hasrat untuk kita laksanakan projek mini Kota Buku di semua sekolah seluruh Malaysia secara berperingkat dan berfasa. Jadi matlamat itu adalah untuk melahirkan generasi pembaca baharu, untuk meningkatkan kualiti pendidikan negara melalui budaya pembacaan dan sebagainya. Untuk sekolah SK Sungai Karang, harapan kita seperti yang Cik Rashdan dah tekankan, kita meningkatkan prestasi pembacaan murid di sini. Dalam masa yang sama, kita harap
apa yang kita dah bekalkan fasiliti ini dijaga sebaik-baiknya. Jangan jadikan ia projek gajah putih ataupun maintenance-nya perlu dijaga sebaiknya lah. Sebab itulah kita ada elemen yang ketujuh tadi tu, kelab nilam. Kelab nilam inilah yang mana mereka lah menjadi sekretariat dalam kalangan murid dan pelajar untuk menjayakan projek Mini Kota Buku ini secara berterusan. Mungkin sebagai penutup di kesempatan akhir ini juga Cik Rashdan, saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada mungkin hero yang jarang didendang. Guru perpustakaan dan media sekolah ini, Cikgu Asma, yang memang sangat bertungkus lumus daripada awal pelaksanaan projek. Sebelum mohon pun Cikgu Asma dah eagernya, committednya, memang sangat jitu. Mungkin saya boleh kongsikan sedikit. Proses pemilihan ini bermula dengan permohonan, kemudian ada senarai pendeknya dan dibawa kepada sesi pitching. Panggilan sesi pitching tu juga kami boleh anggap sebagai short notice juga sebenarnya, tetapi komitmen daripada Cikgu Asmat dan juga semua hero-hero yang tidak didendang ini boleh untuk menjayakan sesi pitching sebaiknya, menyediakan video pembentangan, menyediakan dokumen pembentangan, bahan pembentangan untuk dinilai oleh panel, dan akhirnya alhamdulillah sekolah SK Sungai Karang antara 10 sekolah yang terpilih bagi pelaksanaan projek Mini Kota Buku fasa pertama 2024 dan satu-satunya sekolah di Pahang yang berjaya terpilih bagi pelaksanaan fasa tersebut. Jadi termasuklah semua hero-hero yang lain yang berjaya yang bersama-sama kita untuk menjayakan projek ini, daripada SSTP, USTP, pihak sekolah, PIBG, pegawai Kota Buku yang turun dan sebagainya, dan semua pihak, terutamanya anak-anak murid yang menjadi asas kepada pelaksanaan projek ini. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya serahkan kepada Cik Rashdan. Sekali lagi saya merakamkan ucapan jutaan terima kasih pada Pembadanan Kota Buku kerana mengadakan program ini dan terutamanya memilih SK Sungai Karang sebagai satu program untuk Mini Kota Buku. Bukan satu, dua di negeri Pahang, satu lagi di SMK RPS Betau, dan pemilihan ini di luar jangkaan kita sangat-sangat bersyukur kerana memperolehi kemudahan ini, dan kita harap akan datang ada lagi sekolah di negeri Pahang ini tercalon untuk kita sebarluaskan dan juga manfaatkan program Mini Kota Buku yang ada di sekolah-sekolah ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pembadanan Kota Buku dan diharap supaya pihak sekolah dapat melaksanakan program ini dengan lebih berkesan dan menggunakan seperti yang ada ni semaksima yang bolehlah agar proses pengajaran dan pembelajaran pada pelajar dapat berjalan dan pelajar mendapat kejayaan yang cemerlang lah dalam pembelajaran mereka sendiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Cik Akmal dan Cik Rashdan. Ucapan penutup yang bagus. Okay. Ada ucapan penutup dari Nurul? Ya, terima kasih. Ingat semua murid-murid dan rakan-rakan yang saya kasihi, membaca itu ialah jabatan ilmu. Ada ucapan terakhir untuk Adam? Terima kasih kepada pihak Kota Buku dan semua kawan-kawan. Jom kita pergi ke perpustakaan. Terima kasih Encik Akmal atas ucapan tadi, dan terima kasih kepada Nurul dan Adam atas perkongsian yang sangat menarik hari ini. Semoga kerjasama Kota Buku dan SK Sungai Karang akan berterusan kerana ianya sangat memberi manfaat kepada semua murid. Dan kepada penonton, terutamanya rakan-rakan SK Sungai Karang, teruskan budaya membaca dan follow kami di Facebook dan subscribe YouTube kami. Saya Alisha mengucapkan terima kasih dan jumpa lagi dalam Bicara TVPZ seterusnya. Assalamualaikum dan bye-bye.